dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, rakan-rakan yang saya kasihi dan para hadirin sekalian. Pada hari yang indah ini, saya ingin berpidato tentang satu tajuk yang sangat penting dan dekat di hati kita semua, iaitu jiwa merdeka, negara sejahtera. Para hadirin sekalian, kita bertuah kerana hidup dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Malaysia yang kita cintai ini telah melalui pelbagai cabaran dan rintangan untuk mencapai kemerdekaan. Namun, kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Ia lebih dari itu. Ia adalah kebebasan untuk membentuk identiti dan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia yang berdaulat. Jiwa merdeka bermaksud kita mempunyai kebebasan untuk berfikir, bersuara dan bertindak, tetapi dengan tanggungjawab. Seorang rakyat yang berjiwa merdeka akan sentiasa meletakkan kepentingan negara dan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri. Mereka berani menegakkan kebenaran, menolak ketidakadilan dan sentiasa bersatu padu demi kebaikan negara. Rakan-rakan yang dikasihi, negara yang sejahtera bermula dengan rakyat yang berjiwa merdeka. Apabila setiap daripada kita mempunyai kesedaran yang tinggi tentang tanggungjawab sebagai warga negara, kita akan dapat membina sebuah masyarakat yang harmonis dan makmur. Rakyat yang berjiwa merdeka tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang boleh merosakkan perpaduan dan keamanan negara. Sebaliknya, mereka akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri, keluarga dan masyarakat demi memastikan negara kita terus maju dan sejahtera. Kita perlu terus berusaha untuk memupuk semangat cinta akan negara dalam diri kita. Kerana inilah kunci kepada negara yang sejahtera dan makmur. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh generasi terdahulu. Kita perlu ingat bahawa tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk terus mempertahankan dan memperkukuhkan semangat kemerdekaan ini. Jiwa merdeka yang kita miliki adalah asas kepada kesejahteraan negara. Sebagai penutup, saya menyeru kepada diri saya dan rakan-rakan semua. Marilah kita sama-sama bertekad untuk menjadi rakyat Malaysia yang berjiwa merdeka, bertanggungjawab dan bersemangat wajah. Inilah cara terbaik untuk kita memastikan negara kita kekal